Radiator cover, engine guard bawah pun. Okay, jom kita tengok aksesoris apa yang kita boleh tambah dekat model yang baru dilancarkan Guerrilla 450 ni. Light guard, punya radiator cover, engine guard bawah pun, crash bar, side mirror, seat dia pun lain, ada tulisan Royal. Yang lain semua standard. Ni lagi satu windshield yang kita boleh tambah. Dia kembang sikit, besar sikit, tahanannya lebih padu. Double stand, dan aku rasa tu standard sebab dua-dua pun ada. Kita tengok warna biru dengan lebih dekat. Tapi warna biru ni kosong lah. Kalau anda beli model ini, inilah rupa yang anda akan dapat. Untuk dia punya pesaing bagi model Royal Enfield Guerrilla 450 yang berharga 28,700 ni, dia punya pesaing dia adalah Triumph Scrambler. Itu pun harga bawah RM30,000 juga. Jadi sebelum anda beli tu, anda boleh compare dulu mana yang terbaik untuk anda dan mana yang terbaik untuk lifestyle anda lah. Tapi kedua-duanya pun dia punya prestasi tu lebih kurang masih lagi bawah 50 horsepower. Harga dia pun saing-saing, jadi ikut jenama lah, anda nak jenama Royal Enfield ataupun jenama Triumph.